So seharian dengan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. So hari ni kita nak jalan sikit dengan Z Fold 8 Ultra, tengok macam mana capability kamera dia, bateri dia and everything lah. Tapi tak ada nak kata lah aku test semua benda kan, sebab usability setiap orang berbeza kan. But yeah, ni aku shoot menggunakan dia punya ultra wide. Kau tengok kualiti dia cantik ke tak? Pagi ni tak adalah, pagi sekarang dah pukul 11.30 lebih macam tu. So aku nak settingkan few things sebelum pergi lunch. So aku nak pergi reply email, buat protein shake jap, makan sikit-sikit, and then we go for lunch. And then aku nak pergi ke Vinyl Cafe jap, I wanna buy something. So let's go. So mostly aku shoot video ni, kalau tambah lagi bahagian macam aku cakap depan kamera ni, aku akan pakai dia punya front facing camera. And aku shoot in 4K Ultra HD lah, 4K 30fps and something like that. And then aku jenis orang yang suka shoot log, so aku akan colour aku punya cara sendirilah. But aside from that, quality video should be the same, but colour wise should be a bit different lah. Aku tak suka colour just straight up the camera, just not huge fan of that. But right now aku just nak reply ke email, like few works kejap, and then kita keluar makan lah, or something like that. So we heading to Hotbird sebab aku rasa aku tak pasti nak makan apa hari ni. Nak kena layan aku bukan macam makan ayam ni. So Hotbird kat TRX ni should be pretty good. And then kita pergi Chowkit, aku nak pergi Vinyl punya cafe. Aku actually Vinyl, also nak listen to Vinyl. And then jalan sikit dekat area KL sebab aku pun tak pasti nak pergi mana ni. So yeah, the whole experience gonna be blind. Aku sendiri tak pasti. Wah, ada kedai baru kat sini ya, New York Pizza. Wow, that's gonna be fun. So Hotbird dekat belah sana, and we go eat at first, then tengoklah buat apa lagi kat itu sambil makan. So kita dah settle lah makan tadi, and aku rasa aku nak ambil gambar sikit area kat Taman TRX ni sebelum gerak pergi Chowkit sebab banyak masa lagi. So we gonna chill down, ambil gambar sikit, and yeah, aku rasa nak naik atas tu lah sebab aku rasa macam nak ambil gambar bangunan pun okey, sebab hari ni cuaca tak adalah macam mendung sangat, adalah biru-biru sikit. So it looks kinda nice. Sekarang baru pukul 2. Patutnya orang dah balik lunch, balik makan dah. Kita makan, but tunggulah, aku tak suka sangat nak vlogging ramai orang ni. I just feel super awkward about it. But banyak orang dah balik office. So let's wait like for a few minutes, dan kita ambil gambar sikit kat sini. So aku dah settle ambil gambar dekat area TRX ni. So apa aku dia kata, okay, first impression yang sangat simple lah kan. There's one few problems lah. Walaupun dia ultra, kamera dia bukanlah nak kata ultra, but it's a bit underwhelming jugalah. Tapi it's not bad. Dia macam okay. So let's be real, phone ni fokus dia lah untuk foldability lah kan. Dia tak adalah fokus kamera sangat. And they did try to improve dari segi kamera quality tu, but be real kat sini, it's okay. Is it better daripada X9 Ultra, 17 Ultra? Not really lah kat sini, but kalau nak compare dengan model sebelum ni, I think dia ada improvement lah dari segi HDR. Rasa gambar dia pun bagi aku okay lah, tak adalah barai ke apa. It's just disebabkan aku dah terbiasa kan pakai phone China Ultra macam Xiaomi, Vivo, Oppo. It just kind of feel a bit lacking kat situ lah. But overall aku puas hati lah untuk harga dia, sebab dia punya main standpoint dia bukan kamera dia pun, dia punya affordability dia lah, how good it is as a phone untuk sebuah telefon affordable. But itulah, itu pertanyaan aku lah dari segi aku ambil gambar tadi. Dari segi video quality aku tak tahu lagi, aku akan tengok balik bila aku dah color grade semua. But dari segi quality aku tengok dekat preview, it looks quite good. So we have to see yourself lah.
So jalan je sebab 5 minit je daripada tempat tu, quite close. So sana kita dekat Wisma Market. Kalau jalan 5 minit daripada station. Aku tak main kat sini tapi ni dekat kawasan Dang Wangi lah. Not my location yang aku suruh jalan. Aku suruh pergi pasar seni. You know, tempat typical dekat orang-orang KL tempat kan. But this one kind of nice place. Tak adalah cantik kan dengan sungai macam ni, but yeah, aku suka shoot pakai Z Fold ni sebab kau boleh guna dia punya skrin luaran ni untuk kamera kat belah atas ni. It looks kind of nice, but it looks kind of dumb at the same time lah. Aku tunjuk korang kan macam mana aku shoot. Aku pakai iPhone kejap. So basically dia nampak macam ni. That's so that's how I shoot. Kau nampak ada mic kat situ. But yeah, kita tengok jap map kat belah mana. Recenter, corner, masuk belah sana. Dalam ni je. So jom. So tu dia punya cafe, Listen Cafe. Kat atas ada vinyl semua. Kind of nice. Panjat lah. Tak tahu ramai orang ke tak. Kita pergi tengok dulu. Ni kawasan ada kedai-kedai mamak. Sup Haji Abu. Kedai mamak tu ya, kedai mamak tu. Nice building. Boleh lintas. Ada padang. Level 3. So nak pergi kat sini, oh saya ada tempat lunch. Padang. Macam ni, kita main ni station lah. Listen ni, vinyl. Sampai pukul 8. Jom. So kita dah settle dah daripada vinyl player. Bapak kuat saya bunyi kat sini, banyak orang balik kan. So basically we heading back to somewhere else. Aku tak pasti aku start pergi solat asar dulu, but aku boleh kata tempat dia kind of nice. The vibe is there. Awet-awet situ pun lawa, let's be real. Aku mungkin tak ambil gambar sangat, gambar-gambar doang. I don't do that kind of stuff, but yeah, tempat kind of nice. Go check it out. Nanti aku letak Google Map punya tempat dekat description. Also aku akan letak lah dekat super kat situ. But yeah, quite nice place. Dekat Dang Wangi, dekat dengan MRT station. So jalan dulu. Aku tak pasti nak pergi mana, sebabkan hari ni cuaca tak adalah gelap, tak adalah nak hujan, tapi mendung lah. So like there's not much you can do about that. Yeah, kita ambil gambar sikit lagi dan kita conclude video lah. So kita kat Masjid Jamik dah sekarang. Aku rasa satu benda yang aku perasan sekarang hari ni nak hujan. Kau tengok gelap ni macam mana. So kita solat asar, ambil gambar sikit kat sini. Adalah gambar Jamik, cantik kan Masjid Jamik ni. Kita balik terus kot sebab aku rasa dah tak ada apa dah nak buat sebab hujan. Maybe we can take some video slow motion hujan kalau ada lah, kalau ada masa lah. Tengok macam mana. Aku tak nak kata sebab hujan ni tak semestinya barai ke. Tapi tengok cuaca gelap ni tak best sebab nak malam lah kan.
Buat aku jalan depan dulu sebelum aku nak pergi solat. Kita pergi kat sungai ni, tengok macam mana. Cantik tak? Not bad lah. Dah nak malam kan, so dia dah start rasa nanti dia akan warna biru kan. Dia akan menyala. And yeah, I think experience wise today dengan Z Fold 7 ni okay. Aku rasa I enjoy using it. But it's not for me lah, for sure. Tapi typing dia, experience dia, kamera dia, video dia bagi aku okay. Aku puas hati. Kamera dia maybe aku kurang sikit, but hasil dia okay je. Cuma macam aku cakap lah tadi awal-awal, aku dah biasa guna phone Ultra China. Phone Ultra daripada China macam Xiaomi, Vivo, Oppo. It just really ada different lah dari segi kualiti gambar tu. Maybe the colours lah. Nak kata gambar Samsung tak lawa, tak. Cuma warna dia agak underwhelming kalau compare warna macam Oppo, Xiaomi di mana warna lebih vibrant. So, it just give a better look lah. Walaupun sebenarnya technically lebih kurang yang gambar dia. So yeah, maybe sagi malam saya aku ambil gambar malam kalau sempat gelap lah. Tapi dah gelap ni, so actually kita akan dapat gambar malam sini. So we give it a try. Kita solat dulu. Alright, sekarang ni kita dah settle lah. Aku tadi tertidur dekat Zeus Coffee, so aku tak shoot apa pun tadi. Aku shoot lah sikit, tapi malam ni aku tak ambil banyak sangat buat. Aku sekarang dekat station dah nak balik rumah. It was quite exhausting dengan hujan lebat dekat Pasar Seni ni, dengan jam dia aku tunggu kejap lah. But yeah, I think this is the whole journey for today. Battery wise aku tak ingat berapa, aku double check balik aku akan letak super dekat sini. But overall experience dengan Z Fold 8 Ultra ni is pretty fun. Kita balik kat studio, aku cerita sikit spek dia. Alright, let's go. So kita kembali ke studio semula. So aku tengok balik peratus bateri phone ni. Aku boleh kata tengah hari tadi keluar studio dengan 80%, pusing KL, shoot video, ambil gambar seharian, balik studio still tinggal 42%, which is bagi aku pretty good lah untuk telefon bateri kecil macam ni. Untuk skrin sebesar ni dan juga dia punya kenipisan 4.1mm lah kan. Tengok nipis macam ni. Aku rasa untuk ketahanan bateri dia bagi aku sangat impresif lah. Tapi satu benda yang main dalam kepala aku sepanjang guna phone ni, apa sebenarnya yang membuatkan telefon ni sebuah telefon ultra? Nah, that's one thing yang aku masih terfikir sampai sekarang lagi. Sebab jujur cakap korang semua lah, kalau korang tengok telefon ni kan, and kita compare dengan Fold 7 tahun lepas, there's not much improvement sangat yang nak bagi dia tiba-tiba gelaran ultra. Kalau kau fikir baliklah kat sini, sensor 200MP, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan kecerahan skrin 3000 nits. Yes, sedap tu memang sedap, tapi cukup ke sekadar tweak sikit-sikit terus tempel nama ultra? Atau aku sendiri yang dekat sini terlepas pandang dekat telefon ni yang maybe dia sebenarnya ultra, cuma aku je macam tak perasan sangat kat sini. So disebabkan tu, next video aku akan cerita sikit lah kan, apa yang membuatkan sebuah telefon tu telefon ultra. Sebab let's be real, sekarang ni macam-macam phone ada ultra, even mid-range ada ultra, flagship ada ultra. So macam what consider as an ultra phone, betul tak? So stay tuned for that video lah kat sini. So apa pendapat korang tentang Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ni? Adakah berbala ataupun better beli Fold 8 yang biasa sebab dia punya aspect ratio yang lebih menarik, or even get the 7 punya full? Tengoklah pandangan korang macam tu, tulis comment section tu. So itu saja. Bye bye.